Allah, 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada malam ini kita bersiaran secara langsung sekali lagi di page Thesis untuk program Bicara Parlimen Anjuran Thesis KL, dan insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat relevan dan sangat dekat dengan rakyat Malaysia. Saya kira tak kira yang tua dan juga muda, penjawat awam ataupun swasta, semua sedang membincangkan tentang tajuk yang tengah panas pada hari ini, iaitu kerajaan double standard, persepsi atau realiti. Pada malam ini, Thesis membawakan kepada anda tetamu-tetamu yang teristimewa yang akan mengupaskan dengan lebih mendalam tentang tajuk yang menjadi dilema dan juga menimbulkan keresahan yang teramat tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang bersama dengan kita pada hari ini, panel yang pertama di sebelah kiri saya iaitu Tuan Faizi, Cik Abu, seorang pengamal undang-undang. Betul Tuan Faizi? Selamat datang ke studio Thesis. Selamat datang. Terima kasih. Beliau ni saya perasan beliau ni viral waktu podcast Caprice. Beliau mengulas tentang tajuk Nik Elin. Menyaman ke istilah dia? Permohonan untuk membatalkan beberapa enactment syariah di kerajaan negeri Kelantan, dan beliau antara lawyer yang mengulas dengan sangat jelas pada ketika itu. Alhamdulillah. Tahniah Tuan Faizi. Terima kasih. Dan panel yang kedua kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan Brother Firdaus Wong, CEO multiracial Reverted Muslim. Saya nak sebut pun terbelit nak lihat. Jadi Firdaus Wong ni memang tidak asing dengan kita. Beliau popular di media sosial, dan kalau beliau respon isu tersebut, insya-Allah meletup lah Malaysia ni. Kalau ditulis di Facebook tu, memang esok tu meletup isu tu, insya-Allah. Dan insya-Allah terima kasih Bro Firdaus. Terima kasih banyak sudah menjemput malam ni, insya-Allah. Dan yang ketiga bersama dengan kita pada malam ni, YB Dr. Din, yang popular di kampung. Seorang ahli legislatif. Saya difahamkan YB termuda, antara termuda. Memang paling muda. Memang paling muda. Paling muda dalam sidang. Inilah YB paling muda. Boleh tanya umur tu. Tapi bawah 40. Beliau. Dan juga beliau ahli legislatif Dewan Undangan Negeri Terengganu di bawah Parlimen Dungun. Bawah Parlimen Dungun, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Jauh perjalanan dari Terengganu datang ke studio Thesis KL ni, dan semoga Allah berkati perjalanan. Terima kasih. Datang balik, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita tak nak melengahkan masa pada pusingan yang pertama ini. Kita akan bertanyakan soalan kepada panel yang pertama, iaitu Tuan Faizi, seorang pengamal undang-undang tentang SKMM. Jadi SKMM ni popular lah. Semalam seorang pensyarah popular dengan SKMM sehingga melibatkan polis. Kemudian ada beberapa influencer kita juga melibatkan page mereka, dan sehingga diambil tindakan keras lah oleh SKMM. Saya kira selain daripada penjenayah, rakyat Malaysia sangat marah kepada SKMM di negara kita. Mungkin SKMM dah tak cara kepada scammer. Scammer mungkin sedang berleluasa. Mungkin rakyat Malaysia menjadi fokus kepada SKMM. Mungkin Tuan Faizi boleh komen sikit tentang apa sebenarnya yang berlaku di SKMM. Baik. Terima kasih pada saudara moderator Tuan Faizuddin yang menjemput saya dan ahli panel. Yang pertama sekali, saya kira untuk perbincangan ini lebih ada hala tuju dan juga mempunyai asas perbandingan. Sebab bila kita berbicara tentang double standard, berat sebelah, dia membawa maksud kita membandingkan di antara satu keadaan dengan keadaan yang kedua. Sebab dia tidak boleh double standard itu berlaku dalam satu keadaan saja, tidak. Dia mesti ada perbandingan. Okey. Jadi saya lebih suka untuk kita ada satu, orang kata, kayu ukur ataupun yardstick, parameter untuk kita membuat penilaian supaya kita tidak tergelincah dalam perdebatan emosi ataupun hujah yang mengikut kaum dan sebagainya. Okey, kalau boleh saya nak cadangkan contoh untuk kita melihat sama ada kerajaan ini berat sebelah ataupun tidak, kita letak satu kayu ukur melihat kepada tindakan kerajaan sebelum ataupun selepas bila timbul satu isu.
So kita boleh, kalau kita tengok tindakan itu nampak sama, si A buat kena sama, si B buat kena sama, C buat kena sama, maka kita tidak boleh mengatakan kerajaan itu double standard. Tapi kalau kerajaan itu memilih-milih treatment layanan kepada A macam ni, tetapi layanan kepada B macam ni, maka kita boleh mengatakan bahawa kalau ini berlaku, kerajaan ini double standard. Saya bagi analogi yang cukup mudah. Macam kita dalam keluarga. Kehidupan kita dalam keluarga. Semestinya ada anak yang, kita cakap anak yang disayangi oleh mak ayah. Ada anak yang kurang mendapat perhatian. So, jadi kita akan cakap, okey, anak yang selalu disayangi ni, mak ayah akan sedikit bagi treatment yang berbeza. Bagi layanan yang double standard. Kalau marah dia mungkin tidak semarah anak yang pertama. Yang selalunya dapat, selalunya anak yang kedua lah. Anak ketiga, anak bongsu contohnya. Jadi kat sini kita boleh tunjukkan bahawa apabila treatment, apabila layanan ataupun tindakan ibu ayah, bila anak yang dia sayang, anak yang melakukan kesalahan, tapi dia tak marah, dia tak rotan. Sebaliknya, dia cukup sekadar bagi kata amaran. Berbanding dengan layanan ataupun tindakan mak ayah kepada anak yang tidak disayangi. Anak pertama contohnya. Maka dalam keadaan itu kita boleh cakap kata mak ayah tu double standard. So saya nak letak yang ini di awal supaya kita boleh faham macam mana kita nak menuju kepada perbincangan ini. Okey. Sarah Faizuddin tanya saya pasal SKMM. Bila kita sebut pasal penguatkuasaan undang-undang, kita berbicara bukan dengan orang biasa. Kita berbicara dengan orang yang melakukan jenayah. Okey. Dalam keadaan macam ni, kita kena tengok bila seseorang itu melakukan jenayah. Okey. Apakah tindakan SKMM itu tindakan sama treatment dia dari segi siasatan, dari segi tindakan undang-undang, dari segi keberkesanan reaktif mereka, proaktif mereka terhadap kesalahan ataupun isu yang timbul. Baik, kita ambil contoh. Itu yang saya nak kita ulas supaya kita boleh tengok secara jelas. Baik, saya ambil contoh. Dalam kes melibatkan siasatan ataupun isu artis yang Haris Iskandar dan juga Sisi Layap. Kita ambil contoh. Bila dia membuat joking ataupun satu lawak yang menggunakan nama isu ham pada ketika itu. Jadi ada yang nama semua Hamburg nama Muhammad kena dan sebagainya. Kita tak nak pergi in detail, tetapi kita melihat tindakan itu diambil pada insiden itu berlaku pada bulan Januari. Okey, kemudian benda itu tindakan siasatan diambil sehingga bulan 3 tak ada apa-apa tindakan. 2 bulan berlalu tidak ada apa-apa tindakan. Kemudian pada awal bulan 3 tiba-tiba berlaku satu insiden lain melibatkan DJ Radio Era. Dan bila orang persoalkan apa berlaku, kenapa tindakan ini diambil dengan begitu cepat berbanding dengan tindakan, tiba-tiba keluar satu pengumuman bahawa sebenarnya 2 orang ni sudah pun dikompang. Penguatkuasaan dibuat dikompang. Baik. Dia menimbulkan persoalan. Inilah saya rasa kali pertama posting jelek, posting yang menggusar, yang menyentuh agama, sebab ia menyentuh agama Islam pada ketika itu. Kali pertama posting sebegini diberi compound. Sedangkan kalau kita tengok sebelum-sebelum ini, di bawah Seksyen 233 tidak pernah di-compound. Semuanya kita bawa pergi ke mahkamah. Dia mengundang satu persoalan. Adakah ia memberikan layanan yang berbeza? Kayu ukur tadi. Adakah ini merupakan, kita tak nak tengok kepada race, tetapi kita tengok orang yang melakukan. Kalau boleh saya bagi contoh, anak kita yang kita sayang, dia pergi sekolah mencuri. Kita tak marah. Kita balik, kita cakap siapa mencuri. Kita tak marah. Anak ni dah buat salah ni. Dalam kes ini, 2 orang individu dah buat salah. Tetapi tindakan yang diambil kita bagi compound sahaja. Sebuah hal sebelum ini, berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, tindakan-tindakan kerajaan sebelum ini, kita ambil dan bawa ke mahkamah, kita pulas kepada, kita buat penguatkuasaan itu sepenuhnya. Maksud kita tak over compound. Sebab compound ni, bila kita over compound, kita memberi
kita memberi pemahaman, compound ni adalah kita buat bila kita rasa isu itu tidak serius. Compound ni macam contoh, kita compound orang yang salah trafik. Isu tak serius. Tapi bila isu serius, kita tak compound. Sebab compound ni tindakan dia adalah kita hanya boleh letak maksimum separuh saja hukuman. Kita hanya boleh offer separuh saja pada hukuman asal. So itu menunjukkan ketidakseriusan jenayah itu, sebab tu kita offer compound. Tapi bila kita buat satu stand untuk tukar dan offer compound, dia memberikan trigger satu soalan, adakah ini layanan berbeza? Kemudian isu pasal DJ era. So kita dah set standard. Adakah semua lepas ni yang melibatkan agama, posting jelek, kita akan offer compound saja? So ini yang saya rasa kalau kita tengok kepada kayu ukur ini, ia akan menunjukkan bahawa kalau berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, kerajaan hari ini dilihat memberikan layanan yang berbeza, justru konklusinya ianya adalah berat sebelah. So ini yang saya rasa kita kena faham untuk kita menilai sesuatu tindakan dan sesuatu isu. Baik, begitu juga, tapi kita kena faham dalam penguatkuasaan dia ada siasatan. Bagi kes-kes yang kompleks, seminggu tak cukup. Itu kita kena bagi benefit of the doubt kepada penguasaan. Tetapi isu-isu yang tidak kompleks, mungkin 2 hari, 3 hari boleh selesai. So, kita tak boleh pula ambil blanket. So, semua siasatan kena cepat. Seminggu pun kena. Tak boleh. Cuma dalam kes tadi yang saya sebut, kita melihat siasatan itu diambil terlalu lama. Dan kalau kita tengok reaction SKMM pada ketika itu pun, ia tidak sekuat apabila DJ Era buat. Dalam keadaan kita tahu sebenarnya DJ tersebut dia bukannya menghina mana-mana agama. Sebab disalah erti posting dia tu. Posting dia tu sebenarnya adalah untuk dia nak imitate apa yang muatai tu kan, Mickey tu. Tetapi reaction itu dilihat seolah-olah kenapa begitu keras? Kenapa begitu tegas? Tetapi bila berbanding dengan insiden yang lain, kendur dan tidak tegas. So, kalau kita tengok kayu ukur ini, kalau kita tengok perbandingan ataupun layanan yang berbeza, treatment yang berbeza ini, so kita boleh conclude ianya adalah kerajaan ini mengamalkan dalam isu ini double standard. Baik, terima kasih. Saya rasa ternyata terbuktilah beliau ni adalah seorang pengamal undang-undang ya. Kata-katanya sangat tertib dan sangat berhati-hati. Dan saya rasa memang susah SKMM nak ambil tindakan kata beliau pada malam ni, insya-Allah. Dan seterusnya kita pergi kepada isu yang kedua. Saya panggil Brother Firdaus Boleh. Minta Brother Firdaus tentang kuil haram di Jekyll tu. Ya. Saya sebenarnya sehari sebelum isu tu meletup dengan sebesar-besarnya, saya dengan orang rumah lalu kat situ. Pergi ke waktu Ramadan kalau tak silap saya. Ramadan. Kita lalu kat situ, kita tengok macam tak ada apa-apa. Tapi esoknya terus meletup. Saya cerita dekat orang rumah, ini kuil yang kita lalu semalam ni. Sangat kontroversi dan sebagainya. Ada rasa menyesal tak? Waktu tu saya tengok ada seorang je yang melaksanakan ritual dia di situ. Dan itulah di tengah-tengah KL ketika itu. So, ada pengalaman saya tengok. Yeah. Namun berita selepas daripada itu tiba-tiba viral dan melibatkan Perdana Menteri dan sebagainya. Sehingga mendapat, saya katakan di sini dengan tegasnya, mendapat keistimewaan dengan satu, saya boleh katakan hadiah sebagai pampasan kepada isu yang dibincangkan pada ketika itu. Mungkin apa pandangan Brother Firdaus tentang yang berlaku ketika itu? Baik, terima kasih kepada Faizuddin, kepada sahabat saya. First time, kali pertama ya, Tuan Muhammad Faizi YB. Kita panggil apa? Abang Din. Dr. Din. Masya Allah. YB Dr. Din. Hari ini semua Melayu, Cina seorang. Tak tahulah, mungkin lepas ni terpaling Melayu ke, terpaling apa, tak kisahlah kan. Benda tu bukanlah menjadi kayu ukur untuk kita bersuara. Yang pertama saya nak letakkan sedikit macam bila Faizi sebut tadi, certain guideline untuk kita faham isu. Pertama, isu pemberian kita kata tanah ganti ataupun pampasan wang kepada rumah ibadat haram yang didirikan di atas tanah orang lain. Saya nak jelaskan bahawa isu ini telah berlaku sekian lama.
Ya, dia bukan sahaja berlaku pada zaman kerajaan ini, tetapi telah berlaku pada zaman BN, zaman PH 1.0, zaman ketika Perikatan Nasional dan sehinggalah ke sekarang. Ya. So kita kata kita agak clear pasal benda tu sebab benda tu ada. Yeah. Cuma bila kita sebut tentang spesifiknya adalah tentang isu Jekyll tu, secara jujur saya sendiri tak tahu di Jekyll tu ada isu tu. Saya rasa Faizi pun tak tahu. Tak tahu. Kita tak tahu sehinggalah Amiga kata dia nak buat press statement. Dia nak buat media press conference kan. Barulah kita tahu, oh, rupanya kat situ ada isu. Isu apa? Kita ingatkan ialah nak membina dan sebagainya. Jadi ada sedikit, rupa-rupanya benda tu dah berbincang secara belakang tabir tu 10 tahun. Dah sebenarnya 11 tahun dah. Dah bincang 11 tahun. Jadi kita kata dari segi isu tu adalah pemberian rumah tanah kepada dan juga wang kepada rumah ibadat yang dibina di atas tanah orang lain tu dah berlaku dulu. Okey, baik. Datang kepada yang tu. Kita kata pemberian tanah tu. Adakah sekali lagi saya nampak benda ini adalah jikalau saya berpendirian bahawa jikalau dulu pemberian tanah dulu bukanlah suatu kita kata satu tindakan yang tepat. Okey, daripada kerajaan terdahulu sehinggalah sekarang. Maka bagi saya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima, ya, tidak boleh diterima jikalau mana-mana kerajaan hari ini atau kerajaan akan datang ataupun kerajaan negeri di mana sekalipun, jikalau mereka menggunakan alasan, sesiapa pun mereka menggunakan alasan bahawa kerajaan lama pun dah buat. Jadi apa salahnya kami buat? Saya rasa, saya percaya argument itu adalah tidak logikal. Sebab apa? Bayangkan, kerajaan terdahulu pun rasuah berbilion-bilion, kami tak sampai 1 bilion pun. Rasuah tetap rasuah. Salah tetap salah. Kita tak boleh mengatakan, then what is the point? Rakyat mengundi satu kerajaan untuk reform. Dan saya percaya, saya masih nak berpegang kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa dia nak reform dan bagus ada reform dan sebagainya. Tetapi reform tu kita tak nak setakat slogan. Kita tak boleh nak memberikan alasan bahawa kerajaan dulu buat kan, kerajaan hari ini kita nak teruskan. Dan saya ada buat satu statement sebenarnya. Saya kata apabila Perdana Menteri dia mengeluarkan statement, dia kata ini adalah negara hukum. Pelaksanaan masjid ni akan diteruskan. Saya sokong. Saya buat statement, saya kata sokong. Saya menyokong statement tu. Wahal ada di kalangan ahli gabungan dia yang mengkritik dia. Saya bukan ahli parti mana-mana. Saya menyokong statement dia tu. Sebab apa? Betul, negara hukum. Now, jadi kalau kita kata pemberian tanah di situ adalah sesuatu yang tak boleh diteruskan dan perlu dinoktakan. Dinoktakan sebab apa? Sebab dari satu, kita sedang memberikan satu idea yang tak berapa cantik kepada next generation. Sebenarnya apa message yang kita nak sampaikan kepada orang ramai? Kalau kita kata, saya bagi contoh dekat sini. Saya ada print lah. Kalau bekas tentera dipenjara 2 tahun kerana ceroboh tanah hutan kerajaan punya. Kemudian tanah milik ini juga dipenjara 4 bulan. Now, itu satu. Kemudian 3 lelaki juga dipenjara 8 bulan ceroboh hutan simpan. Itu satu juga. Jadi, persoalannya adalah kita ada kanun tanah negara. Dan setelah dipinda, dia Akta A1516 kalau tak silap saya, yang telah dinaikkan daripada 200,000 kepada maksimum 500,000, yang kemudiannya penjara daripada 2 tahun sehingga dinaikkan ke 5 tahun. Jadi sebenarnya apa fungsi kanun tanah negara kalau penceroboh tanah negara, tanah rizab kerajaan diceroboh, dan kemudian kalau orang lain buat kena penjara, kena hukuman. Tetapi apabila isu itu dipolemikkan menjadi isu agama dan perkauman, walaupun saya mengatakan dengan tegas bahawa benda itu dia tak ada kaitan dengan agama. Dia tak ada kaitan dengan agama, dia adalah isu undang-undang. Tetapi apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab, dia mengheret isu itu kepada ini adalah isu perkauman. Ini adalah isu agama. Kita kena runding. Kita nak selesaikan secara harmoni. Soalan saya simple je. Apabila mereka ini yang dipenjarakan, bekas tentera yang dipenjarakan, dan mereka semua ini yang kena dipenjarakan ni, mereka juga ada agama. Mereka juga ada kaum. Mereka juga ada bangsa. Kenapa di saat itu tidak dikatakan bahawa kita perlu berunding, kena berunding dengan penceroboh, kita jangan hukum, jangan bawa ke mahkamah sebab mereka ada agama mereka ada kaum mereka. Kita tak nak mencetuskan ketegangan kaum. Kita pun tak nak. Tapi isunya adalah kenapa
mereka kena. Tetapi apabila rumah ibadat dalam konteks ini kuil haram, walaupun mereka tak suka, saya tetap akan kata kuil haram. Sebab kalau mereka kata kuil haram itu tidak menjaga sensitiviti masyarakat Hindu di Malaysia, saya akan kata ketika mereka ceroboh tanah, mereka tak fikir sensitiviti rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kenapa begitu? Dia tak boleh begitu. So, isunya adalah kenapa bila mereka heret kepada isu kaum dan agama, kita willingly surrender dan ikut naratif mereka. Kerajaan yang mempunyai kuasa, pihak penguasa, PBT, DBKR dan sebagainya, Majlis Perbandaran dan sebagainya, mereka ada kuasa. Kenapa nak main dengan tu? Kenapa nak terikut-ikut dengan rentak mereka bahawa ini isu perkauman, kita selesaikan dengan harmoni? Yang ni tak selesaikan dengan harmoni pun. Kenapa begitu? Kenapa double standard? Jadi apa gunanya kalau kita ada kanun tanah negara A1516 tu, yang kemudian sesuatu itu boleh dirunding dan tak perlu dibawa kepada pihak penguatkuasaan dan mahkamah hanya kerana ada pihak mempolemikkannya menjadi isu agama dan kaum. Ini dari saya lah. Saya bertanggungjawab sepenuhnya. Tak apa, saya ada tuan lawyer di sini. Itu yang kata lain apa, tindakan berbeza. Tindakan berbeza. Saya bawa beberapa lagi. Ini soalan jujur dan ikhlas dari saya. Kalau kita tengok, masjid pernah dirobohkan. Masjid pernah dirobohkan. Ada tak orang Islam memainkan isu ni? Oh, ada tak waktu nak dirobohkan ni dikatakan bahawa ini isu perkauman, isu agama? Tak. Orang Islam juga akur sebab tahu masjid tak sepatutnya dibana. Yang ni dah bana, kita sokong. Kita sokong penguatkuasaan. Ini satu. Kita kata lagi, church. Church tak ada masalah. Mereka setuju, malahan mereka setuju. Kata, no problem. Sebab dah melanggar undang-undang, kami akur. Kemudian, tokong. Tokong berkubah pun dirobohkan. Tak ada pula orang kata ini isu perkauman dengan agama. Kemudian kita kata, yang terbaru adalah tuntutan hak milik daripada sekolah Sacred Heart Convent dekat Melaka yang dah berusia 120 tahun, dia claim. Dan dia kata dia ada dokumen, tetapi ketika perbicaraan, mereka tak ada dokumen tu. Bila tak ada dokumen, mahkamah kata, no hearsay. Maka mahkamah telah memutuskan bahawa tanah sekolah Sacred Heart Convent ini adalah milik kerajaan negeri. Nah, apa yang berlaku kepada mereka, orang Kristian ni? Benda ni saya puji. Mereka akur dengan... Soalan saya jujur dan ikhlas adalah, kenapa semua tokoh masjid dan gereja ini, okey, orang boleh akur, tetapi kenapa bila datang kepada kuil haram, dia jadi isu? Itu yang kita kata double standard. Kenapa diberikan keistimewaan kepada mereka? Ini pun rakyat Malaysia. Ini pun ada agama. Ini pun ada kaum. Kita nak tekankan adalah, biarlah ada undang-undang tu. Sekarang ni masalah dia bukan soal undang-undang. Bukan soal tak ada undang-undang. Masalahnya adalah konsistensi dalam pengaplikasian dan pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Jadi sebenarnya di situ, PBT, semuanya kena ada juga konsisten. Saya bagi contoh terakhir. Yang dibina, struktur lah, dia tak panggil kuil. Struktur yang dibina di dalam tanah MIC, di seberang surau Perkim tu. Okey, dalam development plan dia, tak ada struktur tu. Nah, kalau rumah PPR, kan, dia dah renovate sampai jadi macam T20, apa DBKL akan buat? It's a record. DBKL datang jentolak, bagi notis, akan roboh, you kena pindah barang you, dia akan roboh, non-negotiable. Okey? Nah, ada juga tapak penjajah yang dirobohkan oleh DBKL. Tapi kenapa bila datang kepada mereka, tak dirobohkan? Tak dirobohkan? Why? Itu yang kita kata, rakyat nak tahu. Saya bersuara kerana ramai orang yang dah bersuara, tetapi suara mereka tak kedengar. Kita pun tak tahu dia ahli politik mana, parti politik mana. Kita tengok benda tu betul, kita support dan kita suarakan kebimbangan. Sebab kalau anda kata, kita kata, tanah yang diberikan sebagai pampasan itu datang daripada YB, menteri, siapa-siapa pun, datang dari poket dia, tanah dia sendiri. Tak apa. Astaghfirullah, baby, jalan. Siapa nak menghalang? Duit kau. Duit yang diberikan sebagai pampasan, itu datang daripada poket dia, duit dia. Nobody gonna question. It's your money. It's your land. Tapi kalau tanah itu adalah tanah kerajaan, duit yang diberikan itu adalah duit daripada cukai rakyat, then we have the right to know.
Kalau saya nak bagi tanah kepada Tuan Faizi, boleh question. Dia terima dengan ikhlas. Nobody can question. So itu sebenarnya point kita sebenarnya. Dia border on salah guna kuasa pula. Ya. Dia tak konsisten. Yang kita nak kata adalah konsisten. Sebab sebelum ini, DBK pada 2013 juga pernah merobohkan kuil. YTL, apabila dia mengambil tanah Sentul, dia juga merobohkan kuil. Tak pernah ada isu pun. Gereja, surau, tokong dirobohkan. Tak ada isu perkauman dan agama. Kenapa kuil haram jadi special case? Why? Itu persoalan. Ya. Saya pulangkan. Terima kasih. Soalan yang sangat menarik. Kita sangat tertanya-tanya dengan kupasan oleh Brother Firdaus tadi. Mungkin kita akan bincangkan dengan lebih dalam pada ni. Tapi kita nak berpindah pula daripada Jekyll di KL tadi. Kita nak berpindah tadi daripada SKMM, daripada media sosial pergi ke KL, kemudian kita nak ke Terengganu juga. Terengganu ni ada isu juga. Yang pertama, ramai tak faham dah tentang royalty ni. Kenapa kerajaan negeri Terengganu ni sangat bergantung pada royalty dan seolah macam tak ada punca pendapatan lain. Namun pada masa yang sama, kita semua tahulah keadaan di Terengganu macam mana, bagaimana dipinggirkan selama ni, dan juga projek asas iaitu LPT3. Sebelum ni nak lulus tak lulus, kejap bincang tak bincang, kejap kaji tak kaji, tak siap-siap. Dan walaupun berjuta-juta orang Terengganu, Kelantan dan sebenarnya lalu di sana, melalui Terengganu dan sebagainya, tapi pada masa yang sama kita dengar projek berbilion-bilion yang turun ke negeri lain, terutamanya Pulau Pinang, dengan prasana-prasana yang lain. Mungkin YB Doktor selaku ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu boleh komen sikit, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator Tuan Faizuddin, barisan panel yang saya kira cukup mantap pada malam ini, Tuan Faizi, Bro Firdaus, dan saya juga ingin mengucapkan kepada TC lah yang sudi menjemput saya. Cuma persoalan dan tajuk yang kita ingin bincangkan itu berkenaan dengan double standard, persepsi atau reality. Dan kita melihat bahawa bagaimana ahli panel pertama, Tuan Faizi, telah meletakkan satu garis panduan dari sudut hukum tapi lebih kepada individu. Dan dia pergi kepada Bro Firdaus yang membawa isu semasa berkaitan tentang tanah, berkaitan tentang rumah agama. Cuma bila bicara saya pada malam ini, dia memberikan kepada satu bentuk jawapan, satu bentuk penerangan yang lagi berbeza. Yang pertama sebab dia menyentuh isu politik. Yang kedua, dia tidak melibatkan hak peribadi. Dia tidak melibatkan hak individu, dia tidak melibatkan hak satu kaum, tapi dia melibatkan hak rakyat yang ada dalam negeri tersebut. Dan isu ini kita kena faham bahawa asas kepada pembentukan negara kita. Pembentukan negara kita bermula daripada pembentukan Tanah Melayu selepas dibubarnya Malayan Union, digabungkan negeri-negeri bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Selat. Dan itu permulaan kepada satu bentuk kerajaan yang kita panggil federalisme. Dan dia pergi kepada orang panggil sejarah ataupun perjalanan yang lagi complicated dengan ada Malaysian Act 1963. Bila digabungkan 3S. Hari ini kita 4S. Digabungkan dengan 3S. Sabah, Sarawak, Singapura. Kenapa saya menyentuh isu ini dulu? Sebab apabila kita ditanya berkenaan dengan isu royalty petroleum, ialah bila tengok double standard, kenapa beza antara Terengganu dengan Sabah dan Sarawak? Apa beza antara negeri yang gabung awal? Sebab asalnya negeri-negeri ini negeri yang berbeza. Sebab Terengganu ada kesultanannya sendiri, ada kedaulatannya sendiri, ada perlembagaannya sendiri. Tapi digabungkan dalam satu bentuk negara yang kita panggil Tanah Melayu pada masa itu, dan selepas itu digabung pula Sabah dan Sarawak dan Singapura membentuk Malaysia. Tapi persoalannya, kenapa layanan berbeza? Sebab itu dia pergi kepada petroleum tadi. Kenapa negeri kami, Terengganu, bila mana isu yang melibatkan petroleum ni
ialah dalam negeri Semenanjung ni, Terengganu satu-satunya negeri yang ada petroleum. Dan ini yang kita tidak boleh nafikan. Dan bila mana dibuat Akta Petroleum yang mengawal dibentuk Petronas, mengawal petroleum, hasil petroleum yang ada dalam negeri-negeri yang ada dalam Malaysia ini kepada satu badan saja untuk menguruskan semua sekali. Dan pada masa itu, saya masih ingat lagi kenyataan Tun Razak bahawa tak kiralah petroleum itu dijumpa onshore atau offshore, sama ada atas daratan ataupun di lautan. Hasilnya hendaklah dibahagikan. 5% royalti kepada persekutuan, 5% royalti kepada negeri. Itu asasnya. Dan Terengganu daripada jumpa petroleum kali pertama, sehinggalah kita ada tahun 99, kamu masih dapat royalti petroleum. Tapi bila mana berlakunya perbezaan politik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, bila mana masa itu tahun 99 kali kedua PAS memerintah Terengganu di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS sekarang, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Hawang. Pada masa itu dibuat satu usul dalam persidangan Agung UMNO untuk disekat royalti kepada Terengganu. Yang sepatutnya 5% itu diberikan secara terus kepada kerajaan negeri, ditukar. 5% itu dinamakan kepada duit wang ihsan, lalu dibagikan, konon-kononnya dibagikan terus kepada rakyat, bypass kerajaan negeri. Dan ini menunjukkan bagaimana double standard yang berlaku. Dan sekatan ini bukannya baru. Sebab kalau kita melihat tentang sejarah Kelantan, bila mana PAS memerintah Kelantan daripada tahun 90, pelbagai tekanan-tekanan yang dikenakan. Pada tahun 99, PAS ambil alih Terengganu, samalah juga pelbagai tekanan dikenakan. Dan samalah bila mana kita ambil balik kerajaan negeri Terengganu pada tahun 2018. Dan pada masa itu bayangkan daripada 90 ditarik royalti tahun 2000 sehinggalah ke 2018, royalti hak milik hasil negeri Terengganu yang sepatutnya diberikan manfaat kepada rakyat negeri Terengganu, tapi ditukarkan kepada duit wang ihsan. Kita tidak tahu sampai sekarang the exact figures yang Petronas bagi pada kerajaan Malaysia, dan kerajaan Malaysia dia berhak untuk bagi ikut mana yang dia suka. Tapi yang paling malang untuk menjustifikasikan perkara ini, lalu kerajaan persekutuan pun mengubah balik tahun 2012 Akta Laut dan Wilayah yang menghakkan bahawa kuasa kerajaan negeri ini hanya sekadar 3 batu nautika. Cuma persoalan, sebab kami dalam Sidang Dun Terengganu telah buat satu usul baru-baru ini untuk menolak akta ini. Kerana kami, Kelantan yang pertama, Terengganu yang kedua, tidak bersetuju dengan Akta Laut Wilayah. Dan saya dimaklumkan bahawa Sabah juga ambil tindakan yang sama. Sekarang ini tengah dibicarakan dalam mahkamah untuk satu kumpulan NGO di Sabah menentang keabsahan Akta Laut dan Wilayah ini. Cuma persoalan yang saya nak kemukakan kepada hadirin dan kepada panel. Kalau kita bicara, kalaulah Terengganu ni tidak masuk dalam federation, tidak masuk dalam persekutuan, adakah Akta Laut Wilayah itu masih lagi terpakai? Sebab itu hak kami. Dan baru-baru ni bila berlaku isu letupan gas yang berlaku di Putra Hat, kita melihat bagaimana saluran gas Semenanjung itu datang daripada Terengganu disalurkan ke seluruh negeri dalam Malaysia. Dan ini menjadi bukti bahawa hasil itu memang datang daripada laut wilayah negeri Terengganu, tapi disebabkan oleh politik yang berbeza. Akhirnya kesannya rakyat yang mendapat kesan. Kerajaan negeri tidak boleh menguruskan hasil dengan baik. Orang tanya dah kenapa apa kerajaan negeri Terengganu tidak ada hasil yang lain. Kami sekarang sedang berusaha. Kita dah ada beberapa pelan tindakan yang baru. Baru-baru ini pun dibentangkan bagaimana kita nak fokus kepada REE, nak fokuskan kepada solar, nak fokuskan kepada hidrogen. Mana tenaga yang boleh diperbaharui. Cuma isunya nak boleh hasil itu dia ambil masa yang lama. Sedangkan hasil ini yang sudah ada, kenapa tidak diberi? Lepas tu saya kira mungkin moderator pun dah kenyit mata. Cuma saya nak sebut satulah yang sebagai last. Saya kira kita antara generasi muda yang akan datang, ialah kita yang menentukan hala tuju negara yang akan datang. Sampai bila kita mahu begini? Sampai bila persekutuan kita mahu begini? Patutnya setiap negeri ini saya kira kita perlu ubah balik dasar kita. Hak kuasa kerajaan negeri, hak kuasa kerajaan persekutuan perlu direviskan balik, dan
ada sebahagian daripada kuasa autonomi itu diberikan balik kepada negeri untuk negeri menguruskan hasilnya dengan baik. Tidak ada guna untuk kita persekutuan dan negeri berbalak, bertembung. Sedangkan kita ini sama-sama satu negeri, tanpa ada Terengganu, tidak akan ada Malaysia. Sepatutnya kita bersatu, saling kuat menguatkan untuk kita membawa negara ini terus maju ke mercu tanda yang akan datang. Jadi saya kira itulah untuk round yang pertama. Terima kasih kepada YB Dr. Muhammad Fakhruddin ataupun nama popular beliau Dr. Din. Selepas saya dengar ulasan daripada tiga-tiga panel kita, saya sampai rasa macam apa nak jadi dengan Malaysia ni. Sangat kucak kacir, sangat kita hidup dalam keresahan dan tidak tenteram. Berlaku double standard dalam segenap segi. Ada peringkat federalismenya, peringkat digitalisasinya dan juga peringkat melibatkan tanah yang merupakan kedaulatan bagi negara kita. Saya teringat kata-kata ahli parlimen Permatang Pau, dia kata tanah ni bukan kekayaan, dia adalah simbol kepada kekuasaan. Siapa ada tanah bukan menunjukkan dia kaya, tapi siapa yang ada tanah menunjukkan dia berkuasa. Itu sangat terkesan kepada kita semua. Baik, perbincangan kita dah semakin panas dan insya-Allah kita pindah kepada, dan saya akan tanyakan soalan kembali kepada lawyer kita yang cukup cermat tadi. Mungkin kali ini kita tengok dia cermat atau tidak. Dan sebelum ni kita popular dengan perkataan MCO. Dikenakan kepada seluruh rakyat Malaysia ketika mana PKP itulah. Dan baru-baru ini popular perkataan TCO. TCO ni Yang Ahmad Mohamad Perdana Menteri kata TCO ni kena pada semua orang. Apa yang nak dibising-bisingkan. Dan saya ternampak baru ni gambar tuan lawyer kita sendiri berada di Suhakam, mengangkat isu TCO. Mungkin ada berkaitan dengan human rights dan sebagainya. Mungkin tuan lawyer boleh komen, silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Baik, dalam isu TCO ni, sekali lagi saya suka ambil pendekatan ialah perbandingan, iaitu bila kita tengok tindakan kerajaan itu, kita lihat tidak konsisten. Macam tadi disebut oleh rakan-rakan panel yang lain, tidak konsisten dalam kes pengambilan tanah. Bila kita react kepada satu isu tidak konsisten. Begitu juga dengan pembayaran royalty. Bila kita react kepada pembayaran, dulu boleh bayar kepada state account, lepas tu bayar kepada bukan lagi state punya ni kan. Ya, sebab dah masuk kan. Dia Terengganu sekarang di zaman Madani ni dia sedikit berbeza. Nak kata kita tak boleh royalty, dia ada prosedur dia yang mana projek-projek kerajaan negeri Terengganu yang sepatutnya pembayarnya adalah kerajaan negeri Terengganu, tapi federal kata tak apa, biar kami yang bayar. Itu saya kira salah laku tata kelola kewangan yang baru. Yang kedua, dia berdasarkan kepada claim. So sekarang ini semua program yang kerajaan negeri buat perlu dihantar claim kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan, akan diangkat kepada MOF, depend pada MOF nak luluskan ataupun tidak. Jadi itu beberapa tata kelola yang baru ada pada zaman yang kita katakan ini. Tidak konsisten tu, bila tidak konsisten, ia menunjukkan keadaan double standard. Okey, tak apa. Now kita dah settle yang itu. Saya nak bawa kepada dari isu TCO ni ialah kita nak tengok pula layanan kepada menteri besar. Baik. Kalau sebab saya rasa kes ni kita kena faham fakta, sebab saya terlibat dalam hantar memorandum dan buat satu permohonan supaya Suhakam buat siasatan di bawah Seksyen 12. Baik. Faktanya ialah YB Menteri Besar Terengganu setiap kali keluar daripada negara, balik ke negara, beliau akan melalui laluan VIP. Sebab apa? Bila keluar, kita kena maklumkan dan tempahan bilik VIP itu akan ditempah oleh pejabat menteri besar. Baik. So, dia keluar, dia balik. Melalui jalan VIP. Ini fakta yang orang cakap kat luar tu kata, oh ini sebab kena tahan ni sebab dia tak ikut jalan utama ni. Tak. Itu tidak berlaku. Saya nak betulkan fakta ni dulu. So, setiap kali dia balik, dia akan kena tahan 30 ke 40 minit. Apa maksud tahan? Baik. Saya dulu pernah dalam kerajaan. Saya juga mengiringi VVIP. Saya pernah bekerja sebagai liaison officer. Bila kita bawa pasport dia ke tempat sana untuk dibuat pengesahan kemasukan, pengesahan itu sepatutnya tidak ambil masa yang lama.
just macam mana kita pergi ke autogate ataupun kita pergi kepada pejabat pegawai immigration, dia pun cok, dibuka, okey nama betul, pak dia cok, habis. Kita bawa pasport, patah balik kepada VIP tersebut. Ini tidak berlaku. Yang berlaku apabila bila pegawai dia serahkan kepada pegawai immigration, berlaku red alert. Ada satu sekatan. Dia prompt satu instruction, kena dapat clearance dulu. Macam mana kalau kita dulu nak keluar kena ban because of tak bayar LHDN, tak bayar PTPTN. Jadi ada satu kaunter khas. Kena pergi kepada kaunter PTPTN tu, bayar dulu 10%, 20% baru boleh keluar. So begitu juga apa yang dia lalui. So dia kena dapatkan clearance. Clearance daripada siapa tak tahu. Setiap kali pergi dan kembali. Okey, mula-mula kita faham, tak nak jadi isu sebab kita fikirkan ini mungkin keselamatan sebab balik pada luar negara dan sebagainya. Jadi, kemuncaknya bila dia cuba pergi ke Sabah. Now, bila pergi ke Sabah, dia tidak menggunakan laluan VVIP. Now, isu yang pertama tadi pasal VVIP lah. Yang kedua, dia menggunakan laluan biasa. Sebab pergi ramai-ramai. Jadi, tak sesuai lah untuk guna laluan biasa, laluan VIP. Ia boleh dianggap salah guna kuasa pun ada. Baik. Bila guna laluan biasa, serahkan pasport, pegawai tu tahu. Oh, sebab dia kenal, dia dikenali. Saya tak boleh nak proses ni sebab ada sekali lagi sekatan. Kena bawa ke tepi. Bawa ke tepi ke bilik siasatan, satu bilik, kena call dulu untuk dapatkan clearance. Bila dia tanya kenapa saya ditahan, kalau tak bayar PTPTN cakap lah. Ini saya tambahlah. Sebab itulah sekatan yang kita tahu dulu. Tak bayar PTPTN, ada masalah dengan LHDN, apa lagi? Bankrupt dan sebagainya. Ini sekatan-sekatan yang kita tahu, dibenarkan oleh undang-undang. Tetapi bila dia ditahan, terus pegawai immigration tersebut, inilah kali pertama dia dengar, melalui verbal TCO, Travel Control Order. Now, adakah ianya dibuat mengikut undang-undang? Itu isu kedua. Okey. Dan dia masuk dalam Sabah, masuk ke negeri Sabah. Tak apa, mungkin kita anggap ianya adalah mungkin disebabkan oleh ada SOP kepada politician ataupun orang daripada Semenanjung. Tapi bila dia keluar, ini nak keluar. Bila nak keluar, sekali lagi ditahan. Ini fakta dia. Sekali lagi tahan, sebab tu viral gambar yang diduduk kat luar tu memang ditahan selama 30 minit ke 40 minit juga untuk dapatkan clearance daripada pihak ketiga yang kita tak tahu. Nak masuk kena tahan, nak keluar pun kena tahan. Baik. Soalan dia, ini adalah menteri besar, bukan ahli politician. Kalau politician mungkin kita boleh faham, ada post sedikit threat ke ataupun takutlah dia. Ini menteri besar yang ada security clearance. Kalau kita dulu dalam kerajaan kita panggil tapisan halus, tapisan kasar. Kan? Tak tahu sekarang ada lagi ke tak. Tidak ada sebarang ancaman, tetapi beliau dilayan sebegitu rupa. Soalan saya, ada tak menteri besar lain dilayan sebegitu? Tak ada. Ada tak menteri dilayan sedemikian rupa? Tidak ada. Kalau TCO ini tujuan dia untuk nak protect ataupun nak provide kemudahan kepada VIP, mengapa layanan itu berbeza berbanding dengan menteri lain? Pernah tak menteri lain balik pada overseas kena tahan 30 minit? Tak pernah lagi terdengar. Pernah tak head of state, menteri besar ditahan bila nak masuk mana-mana negeri? Tak pernah lagi. So ini yang bila kita buat siasatan, kita merasakan, okey, kalau dari segi undang-undang, bila you tahan seseorang tanpa alasan ataupun asas perundangan, walaupun 20 minit, walaupun 30 minit, ia dianggap sebagai penahanan salah. False imprisonment. Saya pernah buat kes, polis tahan anak guam saya 8 jam. Tak sampai 1 hari pun. Tapi kita file saman. So, dia adalah satu penahanan itu tak ada sebab. So, kita tidak pergi ke peringkat itu lagi untuk buat tindakan. Tapi kita cuba untuk resolve mengikut undang-undang yang tidak konfrontal. So, kita pergi minta, adakah ini satu pencabulan hak asasi ataupun freedom of movement di bawah Perlembagaan Persekutuan, artikel 8. Artikel 9, minta maaf. Perkara 9. Sebab itu kita buat satu permohonan kepada Suhakam untuk buat siasatan, adakah dia kena target benda ni apply kepada dia seorang saja. Dan TCO ni
kalau kita tengok MCO, dia ada Movement Control Order ni, dia ada punca kuasa. Punca kuasa dia datang daripada government punya keputusan. Kita wartakan, dia ada had masa daripada sekian masa ke sekian masa. Tetapi berbanding dengan TCO ni, dia tidak ada sebarang check and balance. Kepada siapa, kita tak tahu. Bila start, bila akhir, kita tak tahu. Sebab dia adalah satu mekanisme dalaman yang dibuat oleh pihak berkuasa, asalnya untuk kita nak tengok kalau penjenayah ni kita mark dia. Kita tak ada lagi bahan bukti. So kita buatlah satu pemantauan TCO supaya dia ini, dia pergi mana, dia berjumpa dengan siapa, kita boleh tengok, kita boleh follow. Supaya kita boleh intercept. Bila dia buat jenayah, kita pergi tangkap on the spot, caught red-handed. Inilah idea TCO yang saya percaya diguna pakai oleh pihak keselamatan. Tak ada masalah. Soalnya, kenapa layanan itu dikenakan kepada seorang Menteri Besar? Saya rasa, zaman dulu, walaupun PN memerintah ataupun kerajaan sebelum ni, saya rasa tidak ada Menteri Besar mana-mana negeri dikenakan layanan sebegini rupa atas sebab dia berbeza parti politik. So, bila ada perbezaan layanan yang saya sebut tadi, kayu ukur tadi, dulu tak pernah ada. Sekarang ada. Konsisten itu berbeza. Reaksi government itu berbeza kepada orang individu ini. Kepada Menteri Besar daripada Terengganu ini. Maka saya membuat konklusi, ia adalah satu tindakan double standard. So mudah. So kalau kita ada tu, senang. Supaya kita boleh bercakap, ia adalah satu tindakan yang double standard kerana sebelum ni tidak pernah berlaku. Kerana sebelum ni semua Menteri Besar dilayan dengan hormat. Sebab kalau tempahan bilik VIP itu dibuat oleh, saya sebut dekat depan pengurusi Suhakam, kalau tempahan itu dibuat oleh pejabat Menteri Besar, dan kena ingat, pejabat Menteri Besar dia tak boleh tempah direct. Dia akan berhubung dengan jawatan kuasa istiadat Jabatan Perdana Menteri. Ini satu lagi fakta. Pejabat Menteri Besar kalau nak guna, kalau kita nak guna bilik VIP di KLIA, you kena pergi kepada bahagian istiadat Jabatan Perdana Menteri untuk minta kebenaran dulu. Mereka akan buat checking sama ada awak ni layak ke tak guna VVIP room. Jadi dah melalui proses tu. Kemudian mereka akan bagi satu surat clearance, baik, sekian-sekian sipulan-sipulan VIP ini dibenarkan untuk guna bilik, let's say kata Melor 1, contoh. Kan? So boleh gunalah. Jadi dekat mana kena ada lagi phone call, pengesahan, clearance. So ia memberikan satu indikator layanan itu adalah layanan yang berbeza. Ia bordering on salah guna kuasa pun ada. Bordering on cause of action, forced imprisonment pun ada. Dia bukan lagi double standard tadi. Macam mana saudara kita cakap tadi. Bila you bagi guna tanah kerajaan, you bagi guna duit kerajaan. Kalau bagi guna duit sendiri tak ada masalah. Itu duit you. Tapi bila you bagi guna tanah kerajaan, you bagi guna duit kerajaan, you dah ambil hak orang lain. Dia bukan lagi berat sebelah dah. Dia bukan lagi double standard. Dia pergi kepada abuse of power. Dia boleh pergi ke arah situ. Dan itulah yang kita nak stop. Dan ini yang kita nak kerajaan ambil cakna dan tolong stop perkara ini. Sikap double standard. Itu saja. Terima kasih kepada Tuan Faizi mengulas dengan agak detail. Saya rasa ni agak detail cerita tentang Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu tentang TCO ni, insya-Allah. Terima kasih. Maklumat ni kita pun tak tahu. Rasa orang first time dengar, mari dengar di KL. Baik, kita dah selesai di Terengganu, cerita di Terengganu, kita ke Pahang sekejap. Brother Firdaus, tentang pencerobohan tanah Musangking di Raub ni. Ya. Okay, saya difahamkan dah hampir 30 tahun. Ya. Mereka istilahnya ceroboh tanah tersebut dan tanpa geran mendapat hasil dan tak perlu membayar cukai kerana tiada geran di tanah tersebut. Ketimbang kepada projek-projek yang lain dan juga bisnes-bisnes yang lain. Dan pada masa yang sama, tular juga pada waktu tersebut, ada seorang pengguna media sosial ni yang dihukum kerana didapati bersalah menceroboh tanah-tanah yang bukan miliknya.
Jadi mungkin Tuan Firdaus, sebab ini kebanyakannya adalah pengusaha Cina, mungkin Tuan Firdaus boleh respon sikit. Silakan. Sekarang ni Melayu dia dah tak main Tai Chi dah. Melayu dia tak main silat dah, dia main Tai Chi. Jadi dia pas lah kepada Cina ni kan. Cina, sila jawab. Sebab bila Cina bercakap tentang Cina, dia tak jadi isu rasis. Kan? Sebab Cina bercakap Cina, Melayu cakap Melayu, dia tak jadi rasis kan. Dia balik kepada apa yang telah kita bincangkan. Benda ni kena kita sebut tentang setiap orang dia ada prinsipal. Kita bukan bercakap semata-mata tentang prinsipal. Kita bercakap juga tentang consistency. Prinsip yang sama apply across the board. Itu saja. Kita kata prinsip kena apply pada semua. Kalau balik kepada yang kita kata penceroboh tanah haram, tanah penceroboh ni adalah pekebun haram. Ya, kita panggil yang sehingga mereka wujudkan SAMKA, Save Musang King ke movement dan sebagainya kan, yang kemudian disokong pula oleh ahli parlimen kawasan tersebut kan. Cuma saya nak bawa, mungkin ramai masyarakat Melayu tak tahu bahawa memang ada satu video yang di mana dia membuat perbandingan, dan saya rasa perbandingan ini amat mengecewakan. Bila mana dia kata dia membuat perumpamaan, kata kerajaan kita dia adalah wakil DAP, sebahagian daripada kerajaan Madani. Tapi dia boleh buat perumpamaan yang bagi saya sangat mengecewakan. Dia kata kerajaan kita, dia cakap dalam bahasa Cina, negara kita boleh bagi dan ambil orang Palestin datang ke Malaysia. Ya? Okey, kita tak mau mempersoalkan. Tetapi kenapa orang kita sendiri begini, dilayan sebegini? Kita menyumbang kepada negara, kita memartabatkan negara dengan Musang King. Dia buat perbandingan yang tak kena. Mereka itu dijemput, kamu tu menceroboh. Tanah mereka dekat Palestin diceroboh. Kamu sekarang buat kerja macam Zionis. Perumpamaan yang tak kena. Ya? Dan dia sebagai pengamal undang-undang, dia sebagai seorang lawmaker, kena faham, lawmaker, you are not lawbreaker. Itu kena faham, kena jelas kat situ. Okey? Jadi bila isu dan tu tidak ada tindakan dan tidak ada tindakan, dan malahan nak dibawa berunding apa, dan menceroboh itu tanah kerajaan, kanun tanah negara ada, dan mereka mengaku, boleh tak itu jadi statement di mahkamah bahawa mereka sendiri dah mengaku 30-40 years dekat situ. Well, it's a statement of admission. You dah admit you menceroboh for 30-40 years. So apa lagi excuse untuk diambil tindakan? Adakah kerana mereka didalangi oleh orang kata ahli politik, maka tak boleh? Sebab tu saya kata kadang-kadang ahli politik across the board, hopefully, saya tak kata semua, saya tak pukul rata, tetapi saya kata siapa yang terlibat, siapa makan cili dia terasa pedas lah. Dan kalau kat Kelantan dia kata siapa makan budu dia terasa apa? Masin lah. Tak kisahlah kan? Okay? Dia across the board. Saya masih ingat ketika MCO dulu. Macam mana ada ahli parlimen daripada negeri Selangor boleh merentas negeri tanpa kebenaran? Apa tindakan kepada dia? Apa tindakan kepada dia pada waktu itu? Kenapa nak melindungi mereka? Mereka penceroboh. Bukan soal bangsa agama. Jangan heret kepada isu bangsa. Jangan heret kepada isu agama. Ini isu pencerobohan. Apa jua alasan sebenarnya tak boleh diterima? Sebab apa tak boleh diterima? Alasan yang bagi saya memang tak masuk akal. Kalau masuk undang-undang pun saya rasa, masuk dalam mahkamah pun, hakim pun akan tengok, akan geleng kepala. Apa punya logik kau pakai? Kalau dia kata, kami telah mengusahakan. No. Itu secondary question. First question saya nak tanya. Tanah siapa? Tak, kami tak usah. Saya tak tanya you tanah usaha. Tu siapa? You tu tanah siapa? Tanah you ke? Bukan. Confirm bukan tanah you. So kami tak tahu siapa punya tanah. So kami usaha lah. Mana boleh? Apa punya logik tu? Saya gunakan logik yang sama je. Saya kata, kalau you pergi overseas 10 tahun, lepas tu hari kedua you dah tak ada kat Malaysia, rumah kosong, ada, saya nampak rumah dia. Rumah ni cantik lah. Tak ada penghuni. Aku masuk lah. Lepas masuk, kita pecah masuk, kita tukar lock semua. Aku rasa aku kena modify, renovate sikit. Kita pun letak plaster ceiling kan. Kita tukar interior sikit, tukar sofa sikit kan. Lepas 10 tahun, kita balik. Kita kata, kau siapa? Kau siapa? Ni rumah aku. Masa aku datang, tak ada. Kau tak ada. Masa aku datang, kosong rumah ni. Tak ada owner. Aku tak nampak owner pun. So, aku dah renovate. Aku dah settle semua. Aku dah extension kitchen semua. Aku dah buat kitchen cabinet. Dah buat cantik-cantik lah. Taste aku.
Mana boleh? Awak ceroboh. Saya tak. Saya membayar cukai tanah negara. Saya bayar bil TNB. Saya bayar duit air. Bil utility semua bayar. Bil Astro semua saya bayar. Awak nak saya keluar? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Dapatkan saya rumah baru, bagi pampasan untuk saya pindah. Kita tanya kepada orang tu, kepada semua penceroboh tanah, tak kira lah Samka ke Hamka ke apa benda semua, tak kira mereka, kita tanya, will you accept this argument? Kalau dia kata, kalau itu terjadi kepada saya akan terima. Saya kata, awaklah manusia yang paling jahil dan paling bodoh kat dunia. What argument is that? Kalau terjadi pada rumah you sendiri, you akan kata tak terima. Then why bila you ceroboh kepada tanah orang, you banyak justification? Kami dah usut. No. You pergi kepada emotional. Kita kata law is black and white. Simple. Tanah tu bukan tanah you. Yang you pergi teroka dah kenapa? Sekali lagi saya balik Yang ceroboh tentera tu pun 2 tahun penjara, 50,000 tenda. Ini dah terang-terang dia mengaku ceroboh 30-40 tahun. Mana tindakan undang-undang pada dia? Sepatutnya kesemua mereka perlu dihadapkan ke mahkamah dan kesemua mereka perlu dipenjarakan. Jauh lebih teruk daripada yang tentera tu kena. Sebab apa? The same thing. Again, double standard. Kenapa? Adakah sebab mereka didalangi dan disokong oleh wakil parti daripada DAP, maka itu dibenarkan? No. Sehinggalah, bayangkan saya kata, sehinggalah Sultan Pahang menitahkan. Itu pun masih nak fight. Kalau itu bukan derhaka, apa dia? Kalau itu bukan derhaka, apa dia? Nak argue apa lagi? Itu baru yang kita tahu. Berapa banyak lagi kebun-kebun, durian-durian ini, tanah-tanah yang diceroboh yang kita tak tahu. Ada tak berlaku salah guna kuasa, rasuah di kalangan PBT? Ada tak di pejabat tanah? Ada tak dari sudut penguatkuasaan? Takkan dia kata beribu-ribu ekar. Berapa ekar? Ekar? 44,000. Punya besar. Lebih besar dari Putrajaya. Takkan tak nampak? Mereka boleh bawa lori keluar dan sebagainya. Lori durian. Takkan penguatkuasa tak pernah nampak? Kenapa berdiam diri? Siapa yang melindungi mereka? Adakah orang yang kalau begitu, adakah persoalannya kembali lagi, adakah orang yang ada duit, orang yang didalangi ahli politik, mereka bebas melakukan apa walaupun mereka melanggar undang-undang, mereka kebal. Tetapi marhain macam bekas tentera itu kena. Ramai orang kena. Kenapa begitu? Kita nak nampak, kita nak tengok dikenakan tindakan yang keras dan tegas dikenakan ke atas penceroboh tanah di Raub itu. Sultan Abdullah dah bertitah. Tunggu apa lagi? Bawa mereka ke mahkamah, heret mereka, penjarakan mereka. Ini bukan isu perkauman. Saya Cina, saya cakap. Ini bukan isu perkauman. Of course, akan ada orang kata, dia dah lupa diri. Bukan soal lupa diri. Saya berpegang kepada di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. So, kita ada rukun negara, kita ada kedaulatan undang-undang, gunakan sebaik mungkin. Jangan mainkan sentimen agama ataupun sentimen perkauman bangsa. Tak ada kaitan. Ini adalah isu undang-undang. Saya bagi contoh paling simple je. Orang yang dah curi tanah berpuluh tahun masih bebas untuk protes dan buat persatuan. Bayangkan, pencuri-pencuri Alibaba, pencuri-pencuri sekalian membuat satu persatuan. Kami telah mencuri duit. Duit ini kami usaha. Kami kena bergadai nyawa untuk melawan undang-undang. Baru beberapa hari lepas, seorang ibu yang mempunyai bayi 6 bulan. Dia mencuri barangan di pasar raya yang berjumlah RM374.69. Terus kena penjara 3 bulan. RM374.69, perempuan ada bayi 6 bulan, kena penjara 3 bulan. Penceroboh pencuri tanah tak kena. What world are we living in? What world are we living in? Kalau bukan double standard, tak tahu.
Ini bukan double standard, ini triple. No, you are talking about, are you giving the wrong message kepada rakyat bahawa okey, RM374 tu memang perlu. Kalau you nak curi banyak sikit. No. This is the reform yang Perdana Menteri pernah janjikan dan kita harap Perdana Menteri akan menunaikan dia. Takkannya kita tak membela dia, kita tak membela wanita tu, dia salah. Dia salah. Mencuri tu tak betul. Whatever your reason, mungkin dia lapar dan sebagainya dan tetapi kalau you kata, okey, dia dah curi, dia kena denda lah, dia kena penjara lah. Okey. Kita two right doesn't mean what wrong. Tetapi dia dah curi, dia dipenjarakan, betul. Tindakan kita tak mempertikaikan keputusan mahkamah. Yang kita pertikaikan, kenapa penceroboh tanah, rauk, seluruh negara, kuil haram dibina, tak diheret. Sebegitu rupa. Itu yang menjadikan rakyat geram, rakyat marah. Sebab apa? This issue bukan soal kaum. Ada tak orang Melayu pergi protes sebab dia Melayu? Awak ni, apa punya kerajaan ni, dia Melayu tak? Kita Melayu kena tolong Melayu. No. In such cases, it's not about Malay helping Malay. It's not about Chinese helping Chinese. It's not about Indian helping Indian. It's about kita mendaulatkan undang-undang itu sendiri. Jadi, Sultan Abdullah dah bertitah. Heretlah mereka. Saya tak silap saya, ada kata-kata dalam bahasa Inggeris tentang undang-undang. Justice not only need to be done, but need to be seen to be done. Now, do it. Heret ke semua penceroboh tanah. Ya, diraup di serata negara ini yang membina rumah ibadat haram, membuat struktur haram dan menanam dan sebagainya. Heret mereka semua ini pergi ke mahkamah. Do it. Dan itu yang rakyat nak tengok. Kalau dia buat, insya-Allah kita pun tak akan bising, dan malahan saya akan menyohor usaha kerajaan untuk menguatkuasakan undang-undang tanpa memilih bulu. Wallahualam. Baik. Terima kasih kepada Brother Firdaus mengulas tentang tanah haram Musangking. Saya kira mungkin kebanyakan kita pun ada yang makan durian tersebut. Nasib baik saya tak makan Musangking. Baik. Tadi ada sebut tentang MP Rauk daripada DAP. Jadi kita pergi ke DAP kejap dengan YB Dr. Din kita tentang PRK Air Kuning. Isu semasa yang sangat dekat dengan kita. Mengundi pun hari Sabtu ni, tak lama dah akan mengundi. Tapi pada masa yang sama kita lihat masih ada pengumuman-pengumuman projek daripada kerajaan. Sehingga kan ditegur sendiri oleh NGO Bersih baru-baru ni tentang saya boleh katakan mungkin dikira double standard ataupun tidak. Dan juga benda ni sebenarnya berlaku di Terengganu sehingga berlakunya PRK semula. Nah, di kerajaan di Kuala Terengganu dan Kuala di Terengganu. Kemaman betul. Mungkin YB Dr. Din boleh respon sikit dan komen sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya suka ambil satu kata-kata daripada ahli panel pertama tadi, abuse of power. Okey, sekali pergi pada ahli panel yang kedua tentang kedaulatan undang-undang. Jadi itu isu yang berlaku. Bagaimana kuasa yang ada disalahgunakan. Tapi ada satu perkara yang menarik yang saya baca tadi. Kata-kata Ang Sung Yi, kalau tak silap saya. Dia kata sebenarnya bukan kuasa itu yang merosakkan seseorang. Yang merosakkan seseorang itu adalah ketakutan. Ketakutan apabila dia bakal hilang kuasa. Yang itu yang saya kata, saya kira kata-kata itu, ketakutan itu, fear of losing the power itu, itulah yang kena pada SKMM tah tiba-tiba satu Suruhanjaya yang sebelum ni tidaklah aktif sangat. Tiba-tiba hari ni tak menang dia buat, tak menang tangan buat kerja. Pergi kepada TCO, pergi kepada kedaulatan undang-undang. Akhir kali kita tanya kenapa itu terjadi. Sedangkan sebelum PMX naik, semua orang mengimpikan satu bentuk kerajaan yang saya kira kerajaan yang luar biasa ataupun kerajaan yang betul-betul kerajaan yang madani, kerajaan yang betul-betul menjadi contoh. Sebab dia adalah pejuang reformasi. Yalah, saya kenal politik pada tahun lebih kurang tahun 2003 lah. Masa tu baru tingkatan 3.
Mudanya, kita jaga kan? Kita jaga kan? Mana kita kenal politik pada zaman reformasi. Dan saya masih ingat ketika mana masa itu, di kali itu, saat itu, kita kadang kita Terengganu buat satu ceramah besar yang datang siapa? Datuk Seri Wan Azizah datang ke Terengganu berceramah, cerita tentang pengorbanan, cerita tentang kesusahan yang dialami oleh suaminya. Siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ini sudah di PMF. Dan bercakap tentang reformasi. Dan ini yang rakyat nantikan. Rakyat mahu apabila naiknya pemimpin ini, mereka terasa kesan. Mereka rasa selamat. Mereka rasa hak mereka terjaga. Bukan lagi kalau dulu disebut bagaimana yang menguasai negara ini adalah toke-toke. Dan ini perkara yang berlaku. Kalau kita tengok tentang tadi isu tentang Musangking, isu tentang kita persoalkan adakah kalau seorang itu ada kuasa, ada duit, maka undang-undang sudah tidak kena pada mereka. Dan ini isu yang sama juga yang kita perjuangkan sekarang di Air Kuning. Betulan saya baru saja mengupas isu tentang ladang babi dari sudut kesihatan, dari sudut environmental health. Memang itu bidang saya. Dan dari sudut kawalan penyakit berjangkit, disease control. Cuma isu saya nak sebut ialah bagaimana dibiarkan ladang haram itu yang kita tak tahu berapa dia punya keluasannya dan influence dia punya kerosakan itu merosakkan sungai, merosakkan alam sekitar. Kenapa PBT berdiam diri? Kenapa kerajaan negeri seolah-olah senyap? Itu yang kita bimbangkan dan itu yang kerajaan harapkan. Sebab itu bila berlaku pilihan raya kecil, kerajaan nak tidak boleh lagi diulang. Tadi Alik Firdaus sudah sebut, tidak boleh lagi diulang. Kalau kerajaan dulu buat, maka aku boleh buat. Itu bukan suatu tanda arah. Tanda arahnya bagaimana undang-undang, bagaimana etika. Kadang-kadang ada perkara yang disebut dalam undang-undang, tapi ada perkara yang tidak disebut, tapi kita tahu tentang etika kita sebagai seorang orang politik, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang ada kuasa. Saya masih ingat lagi bila mana kebetulan pilihan raya kecil Kemaman. Yang bertanding adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Bertanding lebih kurang dalam bulan 11 atau bulan 12, saya lupa. Tapi masa itu, di saat dan ketika itu, ketika mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar bertanding, ada pengumuman bajet. Ada bajet. Maknanya masa itu, kita menanti-nantikan apa bajet yang Datuk Seri nak umumkan. Tapi masa itu, satu penambahbaikan, satu inovasi yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar tidak menyebut tentang figures, tidak menyebut tentang projek-projek segera, tidak menggunakan kuasa yang beliau ada untuk menarik hati pengundi rakyat Kemaman supaya mengundi dia. Dan bila kita ditanya oleh wartawan sebab apa tahun ini bajet kerajaan negeri Terengganu tidak ada figures berapa puluh juta, berapa ini, simple saja Datuk Seri Menteri Besar jawab, kata ini kerana saya masih lagi bertanding dan saya tidak mahu menggunakan kuasa yang saya ada. Dan dalam ucapan penggulungan Menteri Besar baru ini, bila mana kami bangkitkan, antara Adun yang bangkitkan tentang TCO, yang bangkitkan tentang tekanan politik. Lalu Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebut bahawa ada masa yang kita guna kuasa kita sebab masa itu tengah orang panggil kita bekerja. Tapi ada masa bila turun dengan family, Yang Amat Berhormat sebut, Menteri Besar sebut, dia tak guna pun parking VIP. Sebab masa itu bukan rules dia, peranan dia sebagai Menteri Besar. Tapi peranan dia sebagai seorang ayah kepada anak dia. Dan isu yang sama juga, bila mana dibangkitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX, tunjuk anak-anak dia kan, cucu-cucu dia. Dibawa keliling, dibawa melihat pejabat Perdana Menteri. Ya, mungkin ada perbincangan di situ. Tapi ada satu pandangan yang sebut bahawa tidak boleh diajar begitu. Kerana bakal berlaku salah guna kuasa. Dan itu yang disuarakan oleh Dr. Sanusi. Dalam kenyataannya, dibawa cerita bagaimana Saidina Umar Abdul Aziz. Liling tu pun dibagi dua. Ada liling untuk urusan peribadi, ada liling untuk urusan kerajaan. Walaupun bila dikenakan tindakan, dipanggil. Tapi nak sebut bahawa ini puncanya. Yalah, kita mengharapkan satu reformasi itu bakal berlangsung. Sebab kita sekarang ini, kita dari sudut tekanan politik, kita berdepan dengan pelbagai masalah.
Dan kita tidak mahu Malaysia ini akan dirungkaikan dengan kegagalan kita menguruskan isu perkauman. Kegagalan kita menguruskan isu antara agama. Kegagalan kita menguruskan isu-isu hak dan keadilan. Kegagalan kita dalam menguruskan isu pembahagian hak antara negeri. Apabila Sarawak minta terlalu banyak, diberikan, Terengganu tidak diberikan. Jadi perkara-perkara ini dia boleh merosakkan negara. Sebab kita tidak mahu negara ini hancur. Sebab itu saya kira sebagai pemimpin, kita letaklah satu ayat untuk kita melihat perkara ini. Kita ambil bagaimana Nabi SAW ceritanya. Ketika mana ceritanya panjang, bila mana ada perempuan daripada suku yang dihormati, dihukum hudud potong tangan kerana mencuri. Lalu diadu pada Nabi, nak tanya siapa nak bawa isu ni pada Nabi. Lalu disebut bahawa yang Nabi paling rapat adalah Usamah bin Zaid, cucu angkat beliau. Lalu dijumpa Usamah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nabi dengan penuh marah bila diadu perkara ini, turun. Lalu keluarlah satu kata-kata yang cukup popular, yang sepatutnya kita jadikan satu tanda aras bahawa inilah sikap yang perlu diambil oleh seorang pemimpin. Sama ada di peringkat negara atau peringkat negeri. Menghormati kedaulatan undang-undang supaya tidak berlakunya abuse of power. Lau Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'ta yadah. Sekiranya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Jelas di sana bahawa itulah sifat kita sebagai seorang pemimpin. Amanah ini besar, jangan sekali-kali kita salah gunakan kuasa yang kita ada. Saya kira itulah sedikit sebanyak nak jawab tentang persoalan yang dikemukakan. Saya sebenarnya tuan-tuan mengeluh di akhir pusingan kedua ni sebab hanya nampak masalah. Seolah-olah negara kita ni sedang melangkah ke belakang, sama ada di peringkat persekutuannya dan juga peringkat negeri. Yalah, kita sebenarnya diambang mempengurusikan kepengurusian ASEAN. Nah, sepatutnya kita menunjukkan contoh yang sangat baik, menjadi tauladan, lagi-lagi Islam menjadi agama persekutuan dan sebagainya. Tapi isu-isu yang melanda kita ini seolah-olah membawa kita ke terbelakang dan kita ketinggalan untuk menjadi model yang terbaik di saat kita berada di spotlight peringkat ASEAN ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kita berada di pusingan yang terakhir. Soalan ni adalah kerajaan double standard, persepsi atau realiti. Saya pulangkan soalan ni kepada panel-panel kita. Yang pertama, kedua dan juga ketiga, sekaligus merumuskan perbincangan kita pada malam ni. Mungkin ada sedikit harapan kerana saya dengar tadi saya mengeluh. Saya tak tahu nak balik macam mana ni. Mungkin sedikit harapan dan juga jalan keluar pada masalah ni. Silakan panel yang pertama kita. Okey, saya nak rumuskan macam ni ya. Dia sama ada ianya persepsi ataupun realiti. Saya nak rumuskan dalam keadaan macam ni. Pertama, kalau kita nak tengok seseorang kerajaan itu double standard ataupun tidak, kita nak tengok bila dia handle orang yang bersalah macam mana. Sama ada orang bersalah itu dia treat sedikit special ataupun dia treat sama semua orang. Itu pertama. Yang kedua, saya nak tengok kerajaan ini sama ada double standard ataupun tidak bila dia treat orang yang bagi sumbangan kepada dia. Sedikit special berbanding dengan orang yang kurang sumbangan. Baik. Saya ambil contoh Terengganu. Mungkin kerajaan federal nampak Terengganu ni tak ada sumbangan kepada aku. Buat apa aku nak bagi banyak sangat wang royalty berbanding dengan kerajaan Sarawak. Sarawak merupakan tunggak kepada kerajaan persekutuan. Sebab itu apa yang Sarawak minta diberi. Jadi kalau kita ambil neraca ini, pertimbangan ini, kita akan melihat double standard berlaku. Kerana apabila melihat Terengganu ni, ini dahlah seteru politik, tidak membantu kepada kestabilan kerajaan Madani. Jadi reaction kerajaan itu berbeza. Kalau tuntutan itu datang daripada negeri yang menjadi tunggak kepada kestabilan politik kerajaan persekutuan. Sebab itu saya dalam kes ini, kalau ikut neraca pertimbangan ini, ketimbang ini, saya
merasakan bahawa dalam isu pembahagian wang royalti ianya adalah berat sebelah, double standard. Kedua, dalam isu bila kita melihat berlaku pencabulan undang-undang, tak kisahlah dalam kes Kuil, dalam kes Rauk semua ni. Nah, kita tengok kalau anak kita ni ada buat masalah, pergi mencuri, hisap dadah dekat sekolah, kita balik, kita tak buat apa-apa, kita tak buat tindakan. Now, saya nak tanya, adakah kerana kita sayang sangat kat dia sebab kita tak buat tindakan, ataupun kita telah mengamalkan keadaan berat sebelah, double standard bila kita layan anak yang lain? Sebab kita tak sayang anak yang lain sangat. Anak lain buat salah, pum, kita bagi sepak sekali. Tapi sebab anak yang kita sayang ni, sebab apa? Mungkin dia ada sumbangan kat kita. Mungkin dia banyak tolong kita. Mungkin dia ada kawan, dia rapat dengan kita. Sebab dia sekutu kita. Jadi kita bagi layanan itu berbeza. Jadi kalau ikut ketimbang ini, kalau ikut neraca ini, saya percaya tindakan itu adalah tindakan double standard. So, terpulang bagaimana hadirin nak melihat sesuatu itu. Tapi saya melihat isu ini perlu kita ketengahkan supaya akhirnya kerajaan ini tersentak dan sedar bahawa rakyat bukan buta, rakyat bukan pekak. Rakyat boleh melihat dan menilai tindakan. Sebab ini bukan zaman dulu. Zaman dulu kita susah nak dengar liputan. Sekarang senang nak dengar liputan. Apa yang berlaku hari ini di Terengganu, sejam kita dah tahu benda itu di Kuala Lumpur. Kita tahu. Sebab media masa ada. Jadi kita akan terus, kalau rakyat boleh terus mendesak dan terus menyuarakan keadaan ini, saya percaya kerajaan akan ambil catna. Tapi kita tidak boleh terus berdiam diri. Saya rasa rakyat Malaysia tidak boleh diam diri, kena kritik. Kena cakap, yes, kami rasa kerajaan ini double standard. Kita lontarkan pandangan ini, buat hashtag kerajaan double standard supaya kerajaan mengambil pendirian, kita kena buat sesuatu ni, kita dah silap ni. Ini saya punya harapan dan saya punya pendirian. Itu saja. Terima kasih kepada tuan lawyer kita, Muhammad Tuan Pak Izri. Seterusnya kita pergi kepada Brother Firdaus. Saya suka mengingatkan diri saya dan juga semua yang menonton dan khususnya kepada kerajaan yang kita ada hari ini dan mungkin pembangkang yang ada. Jangan lupa di mana kita datang dan di mana kita bermula. Di Malaysia ni sekarang ni tak ada satu parti pun yang tak pernah jadi kerajaan. Semua pernah merasai jadi kerajaan, pernah berkuasa, pernah merasai nikmat, suka duka pahit manis dia, pernah merasai. Suka saya ingatkan kepada kerajaan yang ada pada hari ini, ya, kerajaan gabungan, kerajaan madani, bahawa sebelum kalian mengambil tampuk pemerintahan menerusi kerajaan gabungan pada hari ini, apa perkataan, lakaran, image, ya, perkataannya dan sebagainya yang pernah dilontarkan kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib, ya? Diletak, dilukis wajahnya seperti badut, dikatanya macam-macam gelaran. Tetapi seingat saya bersedia diberbetulkan. Seingat saya tak ada orang ditahan, tak ada dipanggil SKMM, tak ada Petroka datang tengah malam untuk pergi siasat, datangkan orang tu untuk siasat. Dan mereka juga, kerajaan ada hari ini, sebahagian daripada mereka juga terlibat dalam benda tu. Apa nama yang tak diberi? Siap ada lagu? Tak ada. Mereka dulu jugalah yang mengatakan kebebasan media. Sedangkan laporan daripada Meta mengatakan bahawa Malaysia adalah negara yang paling, kerajaan yang paling tinggi yang meminta Meta untuk menurunkan kandungan. Dan indeks media kita turun 34 tangga. Inilah individu yang pernah bergolek-golek di atas jalan raya meminta reformasi media, media masa tidak boleh dikongkong. Tapi kenapa kita jatuh? Of course mereka ada alasan kata, tapi jelas kita dikongkong. Jelas hari ini. Saya pernah tulis dan saya tak takut nak bercakap. Saya pernah tuntut kepada YB Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil. Dia ada tagline yang mengatakan bahawa okey, jangan sebar, kalau tak benar jangan sebar lah. Okey, lebih kurang begitu.
Ketika isu KK Mat tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, isu stalking, di TikTok dia juga repost dan reshare satu video, satu posting yang tak benar tentang saya. Ada tak dia minta maaf? Dia kata kalau tidak benar jangan share. Dia dah share dulu. Ada tak dia respon? Saya tahu saya siapa, dia tak akan respon. Tapi kita kata mark your words. Mark your words. Okay? Contoh, saya ada memberikan ulasan saya tentang satu upacara yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tentang titik mata tarian sini. Saya tak mengkritik Perdana Menteri tau. Saya malahan dalam tu saya kata, saya sangka baik bahawa perkara ini di luar pengetahuan Yang Berhormat Perdana Menteri. Kemudian tu dapat notification daripada Meta, daripada Facebook, kata your post has been limited, cannot be seen in Malaysia. Apa yang teruk sangat? Saya bercakap sesuatu yang betul. Kenapa takut kebenaran? No, the more you try to hide, the more people want to search. Okay? Itu je. Jadi, kena berlaku adil lah. Berlaku adil. Kalau dikatakan bahawa, saya masih teringat Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil, ada seorang perempuan India, dia membunuh diri kerana bullying, cyberbullying. Nah, bagaimana dengan membuli orang lain juga yang dilakukan oleh Citro? Itu juga berlaku. Itu juga berlaku. Jadi, kita kata walk the talk lah. Walk the talk. So, sama ada kita kata menjawab soalan daripada tajuk kita, kerajaan, double standard, persepsi atau realiti. Berdasarkan apa yang telah saya bentangkan dalam 2 siri soalan tadi, ya, perbandingan dan sebagainya, it is not too late, saya kata. It is not too late untuk kerajaan pada hari ini untuk memperbetulkan keadaan, untuk membuktikan kepada rakyat bahawa we treat everyone the same, no one above the law. Iaitu tak kira lah dia penceroboh, dia rauh durian, tak kira lah dia ceroboh tanah, dia bina rumah ibadat, tak kira dia masjid, surau, gereja, kuil, tindakan perlu dikenakan. Then, yes, kita akan kata, good job. Okay, round of applause for you, very well done. Tetapi until then, rakyat memerhati. Rakyat memerhati. Sebab sekarang ni, rakyat dah tahu. Saya tak ada parti politik. Saya bukan dari PAS. Saya bukan daripada UMNO. Saya bukan daripada DAP, MIC, semua bukan. Tetapi kita bercakap dari sudut platform keadilan. Apatah lagi, saya nak ingatkan, saya suka ingatkan diri saya. Ada ramai yang komplain. Saya kata, saya kena tengok bukti. Saya tak ada isu dengan anybody. Saya tak ada kebencian yang menjurus kepada individu ataupun parti. Saya kata, it's just about justice. Saya nak tengok bukti. Kita kena berlaku adil kepada orang tu. Dan apatah lagi kita sebagai orang Islam. Kalau orang kafir tu lain cerita lah. Kita sebagai orang Islam beriman kepada adanya hari kiamat. Bagaimana dengan amanah? Saya tak adalah jadi adun ke, ahli politik ke, ahli parlimen ke ataupun menteri. Bayangkan Umar Abdul Aziz, kita kembali kepada cerita Umar Abdul Aziz. Ini saya suka ingatkan diri, saya selalu ingatkan diri saya pasal benda ni. Umar Abdul Aziz, bila dia diberitahu bahawa dia akan jadi khalifah, dia menangis. Dia menangis bukan macam kita menang pilihan raya. Ya, Alhamdulillah aku menang. Bukan. Dia menangis sebab dia terbayang macam mana kalau ada orang yang tak dapat hak dia, rakyat dia, dan dia tuntut dia depan Allah. Dia tuntut. Macam mana tu? Perasaan dia tu. Sama juga kepada dia. Sebab saya sayang kepada semua sahabat-sahabat kita. Walaupun first time saya jumpa dengan Dr. Din, saya sayang dia, saya sayang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya sayang semua ahli parlimen kita, ahli adun kita dan sebagainya. Bertakwalah pada Allah. Bertakwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahzab surah 30 ayat 70 dan 71, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar. Cakap, bikin. Say it and you do it. Sebab you might think dengan slogan yang bombastic, crowd will be captivated. Masya Allah, aku akan undi dia. Yes, you win. You dapat jawatan. Tetapi the same thing yang Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Zar. Ya Abu Zar, engkau mengimpikan menjadi pemimpin. Tetapi ya,
maka menjadi penyesalan kepada engkau pada hari kiamat. Engkau dah cakap, maka laksanakan. Laksanakan. Dan Allah kata, okey, siapa yang buat macam tu, Allah akan memperbaiki amalan dia dan mengampunkan dosa-dosa dia. Dan Allah kata, mereka yang memperoleh kejayaan adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Ikut undang-undang. Kita hari ini kat dunia boleh kelentong. Hidup berapa lama? Minggu lepas baru Tun Abdullah meninggal. 85. Kita tak semestinya sampai 85. Kita, setiap benda akan dipertanggungjawabkan. Kita tak akan expect perfection. Kita tahu dunia ni bukannya utopia. Ini adalah distopia. Utopia di jannah. Ini distopia. Tak bermaksud hanya kerana dunia ni adalah distopia, maka kita sendiri melakukan kekejaman, kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya. Ya, di dunia kita ada kuasa. Di dunia kita ada jawatan. Di dunia orang pandang tinggi kita. Di akhirat, dia akan jadi satu penyesalan yang teruk pada dia, di mana saya akan berhadapan dengan Allah. Kita semua akan berhadapan dengan Allah. Kita perlu menjawab. Dulu kau kelentong. Dulu kau buat manifesto. Kau cakap apa? Kau buat tak? Masa kau buat tu, kau tahu dalam hati kau, Allah tahu hati kita. Kau tahu kau tak boleh buat. Tapi kau buat juga. Kau cakap macam ni, tapi sebenarnya adalah yang lain. Kat dunia, no problem. Akhirat, semua terbentang. If you are ready for that, maka saya kata, silakan. Sebagai orang beriman, kezaliman yang berlaku pada hari ini, saya takut nak melakukan kezaliman. Begitu juga saya nak nasihatkan, jangan melakukan kezaliman. Sebab Nabi SAW sebut, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kalau seorang yang kita zalimi perlu berhadapan, bayangkan kalau kita wakil rakyat, kita menteri. Berapa ribu orang kita kena hadap di akhirat nanti. Sanggupkah anda berhadapan dengan benda itu? Terpulang. Sangat menusuk hati kita semua. Nasihat daripada Brother Firdaus kepada seluruh ni lah, ahli politik terutamanya, dan juga termasuk kita juga adalah pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin rakyat kita, pemimpin staff kita, kan, supervisor dan sebagainya. Kita ada. Ya, baik, terima kasih. Seterusnya yang terakhir, YB Dr. Din kita mungkin ada rumusan sedikit sebanyak sebelum kita mengakhiri forum kita, insyaAllah. Isu double standard. Sebenarnya saya kira kerajaan tidak boleh mengambil enteng tentang persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat. Pertama sekali dalam cara untuk kita selesaikan masalah adalah we must accept there is a problem. Kita tahu bahawa itu adalah masalah. Bukan masalah yang ada, kita susuk bawah kapet, kita hantar kereta peronda, kita buang posting di FB, kita hantar SKMN. Itu bukan penyelesaian. Sebab yang bercakap hari ini bukannya semua orang politik. Yang kena tekanan politik mungkin Datuk Seri Menteri Besar, Datuk Seri Hamzah Zainuddin pun dah mengaku kena TCO. Tapi yang kita sedihnya, ada yang political, yang tidak ada. Yang tidak ada politik pun. Yang tidak ada parti politik pun. Mereka bersuara hanya kerana mereka kasih dan sayang pada negara ini. Dan suara mereka patut didengar. Saya kebetulan, saya dalam peluang ini saya nak respon. Dan saya dah respon semalam. Bila mana Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab saya lebih kurang 10 tahun berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Isu bila mana, yelah kita, semua orang buat majlis hari raya. Semua orang buat majlis hari raya. Kementerian buat, kerajaan negeri buat, parti buat, rumah orang individu buat. Tapi kita tidak pernah jumpa satu kementerian hari raya di satu kementerian yang postingnya semua posting yang tak suka dengan majlis itu. Dan itu bukan perkara biasa dah. Itu perkara yang luar biasa. Suara-suara itu datang daripada pekerja-pekerja, staf-staf KKN di peringkat bawah yang sudah merasa tertekan dengan sistem ini. Kalau sistem ini tidak berubah, kita hanya menganggap bahawa hanya sekadar turunkan posting, hanya sekadar lemparkan semua komen, kita tu duduk, rasa dunia ini semua milik kita, kita boleh kawal apa saja. Akhir sekali, kalau tidak berubah, saya bimbang
3 ke 4 tahun kementerian boleh collab. Kalau Kementerian Kesihatan collab, kesannya bukan orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya boleh pergi pada private hospital, tapi rakyat di bawah yang akan meranai. Sebab itu saya sebut bahawa ini isu besar. Masalah bukan perlu disenyapkan, tapi masalah perlu dikenal pasti dan perlu diselesaikan. Sebab itu saya kira kita semua kena bersuara. Kalau di Air Kuning, jadikan peluang pengundi-pengundi di Air Kuning hari Sabtu ini untuk turunkan undi anda sebagai suatu tanda suara kita kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan saya ingin tutup dengan satu sabdaan Nabi SAW yang Nabi menyebut bahawa jihad yang paling besar adalah berkata benar di depan pemimpin yang tidak baik. Jair, dia tak guna zalim. Nabi tak guna zalim. Nabi tak guna fasik. Tapi Nabi hanya sekadar bahawa perkara yang tidak betul yang dibuat oleh para pemimpin, kita suarakan. Dan kita suarakan tanpa ada sebarang maksud, tanpa ada sebarang imbuhan yang kita harapkan, tapi suara itu hanya semata-mata kita sayangkan pada negara ini. Negara ini, negara kita bersama, dan kita nak supaya negara ini terus makmur dan maju. Yang saya kira itulah. Ialah orang politik tu tak boleh cakap banyak sangat. Sebab orang kata jadi bias pula. Tapi saya rasa daripada para peguam, daripada Bro Fida Wong, itulah konklusinya. Yang penting rakyat kena terus bersuara. Baik, terima kasih kepada YB Dr. Din kita di atas ucapan penutup kepada forum kita pada malam ni. Dan dengan berakhirnya ucapan beliau, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Satu forum yang bagi saya sangat syarat. Saya difahamkan ni kali pertama 3 orang panel. Mari pula 3 orang panel ni semua hebat-hebat belaka. Jadi sangat syarat dengan maklumat dan sangat berat lah. Saya mengaku saya termengeluh mendengar luahan-luahan dan juga bicara kata yang disebutkan oleh panel-panel kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para panel kita meluangkan masa. Yang ni daripada Kedah ke Penang. Yang ni KL lah. Ada dengan kesibukan beliau dan sebagainya. Yang YB Dr. Din daripada Terengganu. Hari ini memang sebab forum bersama dengan kita pada hari ini. Dan insyaAllah semoga Allah rahmati dan berkati perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah bicara parlimen tesis akan bertemu lagi anda dengan tajuk-tajuk dan kupasan-kupasan yang lebih menarik dan juga membawa manfaat kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi insyaAllah kita tangguh forum kita pada malam ini dengan tasbih, kafarah dan suratul an. Subhanakallah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.